Di zaman Abu Bakar tu, pegang khalifah tu, ada kuasa je, gaji tak ada. Jadi Abu Bakar dia bolehlah jaga kerajaan tanpa gaji sebab dia sendiri orang kaya. Abu Bakar tu kan dia korporat besar, businessman hebat kan. Sistem gaji ni start pada era Umar. Umar start buat gaji. Sebab kalau orang pegang jawatan jadi gubernur, tak ada gaji, apa nak jaga? Dia sibuk dengan cari duit lagi. Lepas tu nak urus negara lagi. Jadi Umar pun buat ketetapan, ada gaji. Tapi Umar buat pula ketetapan. Ketetapan dia pula, kalau orang tu dah dapat gaji, makan gaji kerajaan, tak boleh berniaga pula. Sebab apa? Dah bayar gaji, kena sibuklah urusan pentadbiran. Janganlah sibuk dengan berniaga pula. Kalau ada orang berniaga, gugurkan jawatan. Ada cerita popular, anda pernah cerita bila muda. Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi gubernur, dilantik oleh Umar, jadi gubernur di Bahrain. Pada era Umar tu, Bahrain tu dah jadi Islam dah. Bila Islam kuasai Bahrain, Umar ni lantik Abu Hurairah, sahabat Nabi yang lama lah, ilmu banyak, alim lah apalah, nanti jadi gubernur. Pergi jadi gubernur dekat Bahrain. Tapi buat ketetapan, tak boleh berniaga. Kuasa Tuhan, Abu Hurairah ni dia ada kuda jantan, kuda betina. Dia sampai kat sana, kuda betina tu beranak. Banyak kuda dia. Beranak banyak. Last sekali dia tersibuk pula dengan kuda. Nak urus negara lagi dengan kuda lagi. Dia pergi macam mana nak buat? Ginilah jual. Jual lah kuda yang banyak tu kan. Bila jual, berita dia jual kuda tu sampai sini Umar. Umar kata, nak berniaga. Ni panggil Abu Hurairah datang. Dia duduk kat Bahrain, dia panggil. Supaya datang dekat Madinah. Daripada Bahrain, dah sampai kat Madinah. Pergilah semayang jemaah. Bila habis semayang jemaah tu, Umar nampak Abu Hurairah. Dia pergi jumpa Abu Hurairah. Dia terus sebut pada Abu Hurairah. Dia kata, ya adu Allah wa ya adu al-Islam. Wahai musuh Allah, wahai musuh Islam. Sesungguhnya kamu telah mengkhianati harta Allah. Allah terkejutlah Abu Hurairah. Tidak Abu Hurairah, kita kena lagu tu pun kita terkejut. Tak. Dia kata engkau telah mengkhianati harta Allah. Bila sebut lagu tu Abu Hurairah kata tak. Aku tidak mengkhianati harta Allah. Dan aku ni bukan musuh Allah, bukan musuh Islam. Bahkan aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Allah. Aku bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Islam. Perkataan Abu Hurairah kepada Sayyidina Umar. Bila sebut lagu tu, Umar bagi tahulah. Tak boleh. Aku letak satu ketetapan. Gaji dah diberi, jangan berniaga. Kalau dah jadi gubernur. Orang kata, cerita sebenar. Umar tak percaya. Bila Umar tak percaya, buat siasatan. Zaman dahulu dia panggil Hizbah. Saya dengar istilah Hizbah. Ini ada tulis satu kitab khusus. Nama kitab tu Hizbah. Hizbah ni, kalau sekarang ni, SPRM lah. Negeri tu pula, dia panggil, kalau Selangor dia panggil Selcat. Pening dari Pening Cat. Kelantan pernah cadang buat Hizbah. Sampai jadi, masa jadi Menteri Besar Terengganu. Mencadangkan badan Hizbah. Jadi Umar ni bersiasat. Siasat-siasat apa yang diberitahu oleh Abu Hurairah tu adalah benar. Dan sebenarnya dia bukan nak berniaga. Tetapi bila banyak sangat kuda dia tu, terpaksa jual. Kalau tak, sibuk dengan kuda, tak urus urusan negara kan. Jadi, Umar ni bila tengok, okey, siasatan ni nampaknya bagus. Makanya Umar pergi jumpa Abu Hurairah, okey, sambung balik jawatan kamu sebagai gubernur dekat Bahrain. Pergi sambung balik. Bila sebut sambung tu, Abu Hurairah kata tak nak dah, cukup dah. Tak mau, pergi. Sebab apa? Sebab Umar pergi kata dia, musuh Allah, musuh Islam. Dia tak tahan dengan tuduhan tu. Dia kata, aku tak nak. Biarlah, tak naklah jawatan tu. Pada zaman Umar ni dia buat ketetapan. Pada era dia, orang yang pegang jawatan kerajaan ada gaji, tetapi tidak boleh berniaga. Ini berlaku pada era Umar bin Al-Khattab.